Pelik tapi betul. Tarif naik, barang semua mahal. Ekonomi tak tentu arah. Orang kaya relax. Kita rakyat biasa gelabah. Kenapa? Sebab orang kaya dah ready. Duit dah diversify. Aset dah beli awal. Duit simpanan ada banyak. Tapi kita gaji ngam-ngam. Saving pun kadang tinggal RM50 hujung bulan. So sekarang bukan masa untuk tunggu. Kita kena mula walaupun sikit. Macam mana nak mula simpan duit? 1. Guna kaedah 70, 20, 10. 70% untuk belanja harian, 20% untuk simpanan, 10% kalau boleh untuk pelaburan. Beli emas ke, ASB ke. Kedua, set auto transfer ke akaun lain setiap gaji masuk. Jangan tunggu sampai hujung bulan. Simpan dulu, belanja kemudian. 3. Guna apps track belanja. Kita kena tahu duit pergi mana. Baru boleh tahu mana nak cut nanti. Yang keempat, buat no spend challenge. 7 hari tak beli benda tak penting. Cuba dulu. Tak kisah gaji besar ke kecil. Yang penting kita start.